Kereta bila dekat luar nampak je bersih dan cantik, tapi bila masuk je dalam, kereta nampak kusam, berhabuk dan nampak macam tak terjaga. Habuk dekat dashboard, steering dan bahagian dalam kereta ni sebenarnya buat kereta nampak macam lama walaupun baru je guna. Lagi-lagi kalau lap guna kain biasa, dia bersih sekejap je lepas tu kotor balik. Sebab tu aku try guna tisu basah khas untuk kereta ni. Tisu ni bukan tisu basah biasa. Dia ada cecair wax yang bantu bersihkan dan bagi efek licin serta berkilat dekat dalam kereta. Bila guna memang nampak perbezaan dia. Lap je dekat dashboard, steering atau mana-mana bahagian dalam kereta terus nampak bersih dan bersinar macam kereta baru. Kalau perah tisu ni pun memang akan keluar cecair macam sabun tu. Itu sebenarnya wax yang bantu bagi permukaan kereta nampak lebih licin dan tahan lama. Yang aku suka bukan setakat lap sekali je lepas tu hilang. Kesan licin dan berkilat tu boleh bertahan sampai berminggu-minggu. Cuma satu je lah, tisu basah ni tak sesuai guna dekat permukaan kulit sebab ada cecair wax. Guna untuk lap bahagian dalam kereta sahaja. Jadi, korang nak dalaman kereta nampak bersih, licin dan berkilat macam kereta baru, tisu ni lah yang korang kena ada dekat dalam kereta. Cek je terus detail dan harga dekat beg kuning bawah video ni sekarang. Harga pun tengah murah tu. Jangan lupa tengok sekali ada voucher atau tak sebelum check out.